Isu ini kembali hangat dan mencetuskan perdebatan. Menurut laporan Sinar Harian, satu kenyataan daripada pihak pembangkang kini menimbulkan persoalan besar tentang kebebasan bersuara di Malaysia. Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Dominic Lau menegaskan bahawa akta hasutan tidak sepatutnya digunakan terhadap individu yang mengkritik kerajaan. Menurut beliau, rakyat mempunyai hak untuk bersuara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, dan kritikan terhadap dasar kerajaan tidak boleh dianggap sebagai satu kesalahan jenayah. Tambahnya lagi, tindakan tegas hanya wajar dikenakan kepada pihak yang benar-benar mengancam keselamatan negara seperti menghasut, keganasan atau menggugat keamanan. Namun begitu, siasatan terhadap individu yang mengkritik kerajaan termasuk isu melibatkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Azam Baki telah menimbulkan tanda tanya. Adakah tindakan ini bertujuan menjaga keamanan atau sebenarnya mengekang suara rakyat? Persoalannya sekarang di mana garis antara kritikan dan hasutan? Adakah rakyat masih bebas bersuara atau semakin terbatas? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen.